beli emas tu bagus. Tapi kalau tersilap jenis, harga naik pun belum tentu untung. Simpan emas ni senang. Tapi kalau mula dengan langkah salah, habis hangus modal. Kawan aku, dia bukan main beli je tau. Emas fizikal, gold bar dan dinar memang niat simpan. Pilihan emas dia betul, tapi tempat beli tu. Nampak selamat, tapi tu silap paling senyap. Nak jual balik? Kedai potong 20%. Harga naik pun tak guna. Orang salahkan emas. Tapi sebenarnya, dia beli kat tempat silap. Rule dia senang je. Beli emas pelaburan, pastikan ada buyback ikut harga pasaran. Careful. Nanti rugi pula. Aku simpan emas dengan public gold. Nak belajar betul-betul faham? Jom, aku guide. InsyaAllah.